Peringatan kepada penjawat awam. Hari ini adalah hari gaji bagi bulan Mac 2025 dan kaki tangan kerajaan juga bakal menerima 500 duit bonus raya. Nampak banyak kan? Dapat duit gaji bersama dengan bonus. Jadi macam mana kita nak menguruskan gaji beserta bonus ini dengan cara yang bijak dan berhemah? Pertama, abaikan saja bonus yang kita baru dapat itu. Anggap kita tak dapat apa-apa bonus pun. Dan paling penting, sebelum habis semua gaji dan bonus yang kita dapat hari ini, alihkan sebahagian gaji dan tukar kepada bentuk simpanan sebanyak 10%. Selebihnya barulah kita belanja. Dan jika nak pastikan simpanan ini lebih bertahan lama, alihkan 10% tersebut ke dalam bentuk emas. Semoga simpanan kita bertahan lama. Jom simpan emas. Puan Nasyiah adalah salah seorang daripada dealer kami yang proven terlatih. Sekiranya tuan-puan nak berdaftar kat akaun, pastikan berdaftar dengan Puan Nasyiah.